barang-barang yang aku rasa boleh pasang sendiri, dan aku buat sendirilah. Macam nak pasang fog lamp ni, nak pasang side panel punya bag ni, dan juga slider ni. Kucing tak guna apa minat sangat dengan gentleman aku. So lepas aku settlekan pemasangan aku kat rumah ni, dan aku bawa lah motor ni pergi kerja, balik kerja. Dia ambil gambar-gambar sikit sebab aku nak rasa dia punya feel different, berbeza lah. Sebab selama ni clip on menunduk je. So ni tracker lain tau. Aku adalah ride dengan aku punya grup gentleman, grup rider Pencak Santoy, which is member aku ni lah. Sampai yang genting baik dengan motor baru. Bukan motor baru lah sebenarnya, tapi feel yang baru. Satu perasaan yang seronok sebenarnya bila kau bawa motor handlebar tinggi ni. Dan lagi bila naik genting kan, memang rasa syok lah. Lepas aku pakai gentleman version tracker ni lebih kurang dalam 2 tahun plus, dan last kali aku decide untuk pasang box lah. And ya, sekarang ni aku nak ucapkan terima kasih banyak dekat korang yang sentiasa support untuk tengok video aku, especially video gentleman aku ni, sebab ada peminat-peminat dia sendiri dekat channel aku ni. Terima kasih dekat bengkel-bengkel motor yang pernah bermain dengan gentleman aku ni. Kalau bukan sebab sentuhan diorang, tak adalah gentleman ni. Dan juga arwah abah aku, dia lah sebab kenapa aku beli motor gentleman ni. Sebab dia memang minat dengan motor Cave Racer, dan semua yang aku buat sepanjang perjalanan aku ni daripada sokongan dia, dari dulu sampai hari ni. So ni dia motor yang menjadi ikonik dekat channel aku Senpai, GPX Gentleman 200. Mantap. Motor ni memang motor menjadi kegilaan aku lah. Bukan setakat aku je aku rasa motor ni memang ramai orang yang memang mencari masa era-era ni lah. Masa tahun 2020 ke 2022 tersilap aku.